Hai, Assalamualaikum. Jom sembang sekejap dengan aku. Sembang sekejap bersama Razi. Macam biasa, setiap pagi aku ada tazkirah pagi tau. Dan pagi tadi pun Ustaz Raizan yang sampaikan. Aku nak kongsi sedikit je malam ni. 3 bekalan dunia yang boleh kita bawa ke akhirat. Aku rasa semua dah tahu kot. 3 je. Yang pertama adalah sedekah. Yang kedua adalah doa daripada anak-anak yang soleh. Dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Kat sini, Ustaz Raizan tekankan, jika Allah dah bagi peluang kita buat 3 perkara ni, kita jangan sia-siakan. Di mana dekat dunia ni, dekat di sepanjang kehidupan kita ni, kita boleh buat 3 perkara ni. Tanpa ada paksaan, tanpa ada orang suruh, kita dah faham sendiri dah. Di mana kalau sedekah, cuba cek hari ni kita dah sedekah tu. Tak kisahlah sedekah 10 sen ke, sedekah RM1 ke, yang penting kita sedekah. Dan yang kedua, anak yang soleh. Anak ni kita kena tunggu kita ada anak lah. Macam saya tak ada anak. Belum kahwin lagi. So, mana yang dah ada anak tu, cuba ajar dia perkara-perkara yang baik supaya kita dah meninggal nanti, satu hari nanti kita dah meninggal dan anak tu boleh doakan kita. Dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ni, sepanjang kita bekerja, aku sendiri bekerja pun, kita boleh share ilmu dengan staff-staff lain. Kerana kalau diorang macam staff baru nak, contohlah staff tanya, Razi macam ni nak buat ni lah. Kita share macam ni, kita buat macam ni, kita buat macam ni, macam ni, macam ni. Apa ilmu yang kita share dekat staff tu, kita akan dapat pahala. Dan jika orang tu buat dengan baik, sungguh-sungguh kerana Allah Ta'ala, kita pun dapat pahala. Dia dapat pahala, kita pun dapat pahala. Ha. So, jangan tinggalkan 3 perkara ni. Ingat, jika Allah dah bagi peluang untuk kita buat 3 perkara ni, jangan sekali sia-siakan. Okay, tu je lah kot untuk malam ni. Assalamualaikum. Jumpa esok.